Assalamualaikum geng kebun. Ramai yang mengajar saya cara tuai hasil. Cara yang mereka ajar ni supaya hasil kita kalau banyak boleh disimpan lama. Tak mudah rosak. Salah satunya timun. Katanya tolakkan tangkai timun ni supaya tak merosakkan hujung timun tu. Kalau boleh jangan ada terluka bahagian atas ni. Cara ni untuk kalau hasil kita banyak. Beberapa kali saya cuba barulah dapat hasil yang cantik macam ni. Tak ada sikit pun terluka di hujung timun. Kalau gagal juga, potongkan saja dengan tangkai-tangkai sekali. Dari komen-komen sahabat medsos juga, saya belajar cara memetik kacang panjang. Pegang di bahagian pangkalnya dan pulaskan sedikit. Tujuan pulas ni untuk mengelakkan kacang panjang ni patah di bahagian pangkalnya. Ada juga yang tegur saya jangan digunting pucuk cekur. Rupanya senang je cabut pucuk cekur ni. Cara ni dapat menjaga kualiti rhizom cekur. Satu lagi saya diajar supaya tidak gunting cili api. Kalau kita ada banyak pokok cili api dan banyak hasil, untuk senang tuai, jiroskan air 20 minit pada pokok dan tuai. Katanya senang je cili ni akan tercabut dari pokok. Dari komen follower juga saya belajar cara tuai limau kasturi. Tinggalkan sedikit tangkainya pada limau kasturi untuk tahan lama. Terima kasih sudi berkongsi ilmu dengan saya. Alhamdulillah.